Semua orang ada azam yang tersendiri. 2025, 2026, I have mine. That's for Bella and the family to know, and for my family to know. InsyaAllah the time will come. InsyaAllah the time will come. Masanya akan tiba. Sangat-sangat mencerminkan keyakinan YB Syed Saddiq untuk hidup bersama dengan Bella Astila. Juga mencerminkan harapan dan sangat positif dengan apa yang akan mereka tempuh. InsyaAllah ini adalah ungkapan optimism spiritual, iaitu satu keyakinan yang masa depan akan membawa kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan seperti ini juga adalah merupakan satu coping mechanism, iaitu cara kita menguruskan tekanan dan juga ketidakpastian. Maklumlah jodoh ni di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kita tahu kan. Sebab itu apa yang dia melakukan ialah menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diucap oleh YB Syed Saddiq ini juga nak menunjukkan bahawa dia masih lagi berpegang kepada prinsip dan tidak berputus asa. Maknanya di belakang tabir memang jenuh jugalah dia memikirkan apakah yang seterusnya. Cuma demo tak nunjuk kat kita. Jadi bagi kita yang memahami situasi demo ini, kita kena empati lah. Bab mahkamah pun tak habis-habis lagi. Yang pentingnya kita berilah sokongan dan pernyataan-pernyataan yang positif. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Kena selalu kita ungkapkan harapan dan juga pernyataan yang positif ini. Banyaklah benda yang kita boleh belajar ya. Kalau siapa yang ngikut cerita demo ni, kita seolah-olah sedar tentang kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.